Bayangkan 9 pelajar Rusia mendaki gunung tetapi tiada seorang pun yang kembali hidup-hidup. Inilah kisah misteri di Dyatlov Pass 1959. Mereka semua pendaki berpengalaman dan bersedia menghadapi cuaca sejuk ekstrim. Misi mereka menakluk pergunungan Ural Utara. Tapi apabila mereka gagal untuk pulang pada hari yang sepatutnya, pasukan penyelamat telah dikerah untuk mencari mereka. Apa yang mereka temukan di sana membuat semua orang tercengang. Kemah mereka terkoyak dari dalam, seolah-olah mereka tergesa-gesa melarikan diri ke arah salji. Tubuh mangsa ditemui tersebar di kawasan sekitar dengan kesan radioaktif yang sangat tinggi. Beberapa mangsa mengalami patah tulang serius dan trauma kepala. Ada yang kehilangan mata, lidah dan beberapa orang hanya memakai pakaian dalaman. Mereka seakan-akan cuba melarikan diri daripada sesuatu yang misteri. Banyak teori bermunculan, iaitu fenomena alam, ujian senjata rahsia Soviet, serangan tentera, alien atau kejadian aneh yang sukar difahami. Dokumen siasatan juga seakan cuba disembunyikan oleh Soviet, menambahkan lagi elemen misteri. Hingga hari ini, Dyatlov Pass tetap menjadi misteri pendakian paling pelik dalam sejarah. Meninggalkan satu persoalan, apakah yang sebenarnya berlaku di malam itu di pergunungan Ural?